Lupakan tentang T-Rex. Di kawasan berpaya di Afrika Utara 95 juta tahun dahulu, muncul seekor gergasi yang menentang segala hukum alam dinosaur. Inilah Spinosaurus, pemangsa karnivor terbesar yang pernah berjalan dan berenang di muka bumi. Berukuran lebih 15 meter panjang, dia bukan sekadar besar. Lihat layar gergasi di belakangnya setinggi manusia dewasa yang berfungsi sebagai amaran kepada sesiapa sahaja yang berani mendekat. Muncungnya panjang, persis seekor buaya, dipenuhi dengan saraf pengesan tekanan yang sangat sensitif. Walaupun di dalam air yang paling keruh, dia mampu merasai setiap getaran mangsanya. Sains kini mengesahkan kebenaran yang menakjubkan. Spinosaurus adalah dinosaur pertama yang menghabiskan sebahagian besar hayatnya di dalam air. Dengan ekor lebar yang berfungsi seperti dayung dan kaki yang mempunyai selaput, dia adalah mimpi negeri bagi hidupan sungai. Di darat, dia seekor raksasa, tetapi di dalam air, dia adalah pemerintah mutlak. Namun, jangan terpedaya. Kekuatannya di darat tidak boleh dipandang rendah. Kuku depannya yang besar dan tajam mampu mencengkam serta merobek apa sahaja yang menghalangi laluannya. Spinosaurus, bukti bahawa alam prasejarah jauh lebih pelik dan jauh lebih menakjubkan daripada yang kita bayangkan. Raja sungai yang tiada tandingan.